Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni dah pukul 2.40 1. Pagi ni, tengah hari ni kita berada di petang kita berada di galeri Rumah Lat. Ni kartunis Lat. Kalau gila-gila dulu memang famous lah kartun dia kat sini. Okay, kita cuba masuk dalam dulu, tengok dulu. Ni dia punya waktu dia punya ni lawatan. Galeri ni tengok apa yang ada dalam ni. Tapi tengok tu sekitar dia. Dia ada tu lah. Rumah ni rasanya rumah Datuk Lat ni rasanya. Rumah ni. Tu belakang tu tasik lah. Ada tasik belakang. Bahagian luar galeri lah. So jom kita masuk. Masuk dalam ni tak boleh pakai kasut, kena buka. Ini dia kat tepi-tepi bawah. Ini dia galeri Malat. Boleh dari sini 1951. Ini semua lukisan-lukisan dia lah. Kalau ikut ni daripada tadi 1951 dia lahir ni, sekarang ni dia punya period time dia lah, perjalanan hidup dia dah dari tahun ke tahun. Kalau masuk ikut line ni. Saya pernah datang sini pada tahun 2022 kalau tak silapnya. Tahun 2022. Masa tu masuk free lah. Masa tu Kampung Boy punya lukisan kat dinding. Ini lukisan dia lah ni. Buku collection dia. Okey, ni bahagian luar. Bahagian luar galeri Lat. Tu yang ada orang tu ada kaunter tiket lah.
Kaunter tiket ni bahagian luar dia lah. Bahagian luar tak ada apa, cuma dia ada rumah dia saja. Rumah Datuk Lat zaman dulu. Ni mungkin just rumah hiasan ni. Jom kita tengok apa ada dalam rumah ni. Jom kita naik. Jom kita naik. Ini pun kena tangga kasut. Tak boleh pakai kasut. Ini bahagian dalam rumah Lat rumah Datuk Lat ni. Bahagian dalam dia lah. Ada macam-macam hiasan dalam ni. Ada labu lah, ada seterika lama lah. Ni seterika lama ni. Katanya ni seterika arang ni. Kursi. Ni bahagian bilik tidur. Ada pelita ayam pada ni. Dan ni bahagian dapur ni ruang dapur dan zaman dulu lah ni. Ni era-era 60-an 50-an punya dapur kayu macam ni lah. Ni orang dulu punya style. Zaman sekarang tak ada dah. Ni dapur minyak gas pun ada lagi ni lah. Payan lah, kendi air lah, kendi yang tu lah. Kendi yang tu bersiul tu lah. Kalau air dah mendidih dia bersiul. Ni almari. Ni almari tempat simpan apa. Kalau orang dulu simpan makanan lah dalam ni, lauk ke apa ke. Ya. Tak lah, orang Ganu panggil gerobok, tak tahulah. Sekian dia ada ruang dalam rumah contoh ni, rumah contoh Datuk Lat satu ketika dulu. Ni rumah era 80-an, 80-an, 50-an lebih kurang lah, 50-an, 60-an, 70-an macam ni lah. Rumah orang dulu. Ni rumah orang Melayu Perak rasanya ni. Pattern macam ni rumah Melayu Perak lah. Memang best lah rumah macam ni. Memang seronok ni. Ni kalau zaman sekarang ni, kalau buat rumah macam ni rasa RM100,000 habis kot. Rumah papan lagi mahal daripada rumah batu rasanya. Kalau tak silap lah. Kalau salah tolong betulkan. Memang rumah zaman dulu memang dia tak ada ceiling. Dia direct atap. Dia direct atap. Dia tak ada ceiling. Memang rasa bahang lah. Memang rasa bahang lah. Lepas tu dia punya lantai memang papan lah. Ya. Tapi siapa masuk dalam rumah ni, tolong jangan buat benda yang bukan-bukan. Sebab dalam rumah ni banyak CCTV. So rumah ni terjaga. Jangan pandai-pandai nak buat, nak conteng ke, nak apa, nak rosakkan barang-barang dalam rumah ni. Jangan ni ya. Dia ada benda ni. So tak boleh nak buat sembarangan. Rumah ni terpelihara dan terjaga. Masuk melawat, tengok pusing-pusing, cukup. Okay, kita jumpa next video. Sampai ni. Oh okay, lupa pula. Kat luar pada bangunan rumah ni, ada taman. Taman pula, ada tasik. Tasik Belah tasik tu ada outlet. Ni bahagian luar. Tinggi juga rumah ni. Okey, saya lupa. Jom kita pergi tengok bawah rumah pula. Ruang bawah rumah. Alamak, hari dah nak hujan dah.
ruang bawah rumah tinggi ya. Rumah-rumah ni. Bahagian bawah rumah ni tinggi ya. Kalau orang dulu ni kereta pun boleh muat bawah ni, bahagian bawah rumah dia lah. Ada ya, pangkin ada serkup pun ada, basikal pun ada. Ini basikal orang dulu-dulu ya, zaman dulu-dulu ya. Tu nak touch, jangan sentuh, boleh buat apa, jangan naik. Okay, kita jumpa next video pula lepas ni, InsyaAllah. Okay, bye.